Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami wartawan cilik AB Media TV PSS SK Seri Ampang. Kami berada di program Literasi Digital Pelancaran Nilam bersama Blink Book. Bersama penulis Haryani Kamilan. Assalamualaikum Puan. Apa khabar Puan hari ini? Alhamdulillah, baik. Kami wartawan cilik AB Media TV PSS SK Seri Ampang. Izinkan kami menemu ramah Puan sebentar. Boleh. Tanyalah. Boleh Puan ceritakan tentang diri Puan sebagai penulis? Okay, alright. Okay, nama saya Haryani Kamilan. Okay, saya merupakan salah seorang penulis Blink Book yang berasal dari Johor Bahru. Saya pernah menjawat jawatan sebagai wartawan, penulis skrip dan juga editor buku. Dan sekarang saya bergelar penulis sepenuh masa. Puan mula menulis sejak bila? Okey. Mana macam tu? Okey, alright. Saya sebenarnya mula berjinak-jinak dalam dunia penulisan ni sejak sekolah menengah lagi. Masa tu saya mula tulis cerpen dan saya mula serius menulis novel sejak tahun 2004 dan aktif sehingga sekarang. Buku mana yang paling Puan suka? Alright. Dalam banyak-banyak buku yang saya tulis, buku yang saya paling suka tulis ialah buku April Fool Asrama. Sebab itulah buku tu bestseller. Sehingga sekarang ni dah sudah masuk cetakan ke-16. Sebabnya buku April Fool Asrama tu saya tulis daripada pengalaman saya sendiri ketika saya sekolah asrama dulu. Puan susah tak nak tulis sebuah buku? Okey. Mana? Okey, susah tu kan nak tulis buku ni. Terutama sekali bila kita mengalami masalah writer's block. Ketika kita tulis tu, tiba-tiba idea hilang. Jadi, nak dapat idea tu, kenalah saya buat banyak rujukan ataupun pergi berbual dengan orang, jumpa orang untuk kita nak tambah lagi idea penulisan kita. Kalau kami nak jadi penulis macam Puan, apa yang perlu kami buat? Okay, alright. Syarat-syaratnya ialah adik-adik kena banyak membaca. Okay. Itu kata Datuk A sama saya, iaitu sastrawan negara. Seorang penulis yang baik kena jadi pembaca yang baik. Dia kena banyak baca baru tulis. Sebab apa adik-adik? Sebab bila kita membaca, kita akan dapat lihat macam mana kita nak buka cerita kita tu, nak mulakan cerita, macam mana climax cerita, dari mana letak penutup cerita. Lepas tu jangan takut untuk hantarkan karya adik tu kepada penerbit. Okay? Apa nasihat Puan kepada murid seperti kami supaya suka membaca buku? Alright. Terutama sekali dalam era digital sekarang kan. Banyak murid-murid kita dah mula ketagihan main handphone, betul? Jadi janganlah lupakan juga buku. Sebab apa? Sebab kalau badan kita nasihat, kita kena banyak bersenam, betul? Tapi kalau otak kita nasihat, kita kena banyak membaca. Terima kasih Puan atas perkongsian yang sangat menarik. Semoga lebih ramai murid yang akan suka membaca dan menulis selepas ini. Terima kasih Puan. Sama-sama. Okay, bye. Itu sahaja temu ramah kami pada hari ini. Jangan lupa jadikan amalan membaca walaupun sebentar. Kami dari AB Media TV PSS. Suara kita, cerita kita.